Tengok berkenaan dengan pengenalan kepada keutuhan wacana. Keutuhan wacana ini merujuk kepada kesempurnaan dan kesatuan sesebuah teks atau ucapan lisan yang membolehkan idea, maklumat atau hujah disampaikan secara terkesan dan mudah difahami oleh pembaca atau pendengar. Jadi keutuhan wacana ini perlu diterapkan dalam artikel, jurnal atau wacana supaya bila pembaca itu baca, dia dapat mudah memahami maklumat yang diberikan dan kita akan dapat menyampaikan komunikasi dari wacana itu dengan secara berkesan kepada pengguna. Kiranya penulis dengan pembaca ni berhubung secara tak langsung macam tu. Jadi mula-mula kita akan masuk kepada keutuhan semantik. Apakah itu keutuhan semantik? Okey, keutuhan semantik ini bermaksud ia merujuk kepada ketepatan dan kesepadanan makna dalam sesuatu teks. Dalam penulisan akademik, ia memastikan setiap perkataan, ayat dan perenggan membawa makna yang jelas dan tidak mengelirukan serta selaras dengan objektif penulisan. Jadi keutuhan semantik ni, kita punya ayat tu dalam sesuatu teks ni kita perlu tepat dan padan dengan topik besar. Contoh, kalau kita buat wacana berkenaan dengan bahasa Melayu, kita kena letak berkenaan dengan istilah-istilah yang tepat dekat bahasa Melayu tu supaya ia sepadan dengan wacana tajuk bahasa Melayu. Yang dalam penulisan akademik, maksudnya di sini ialah setiap perkataan, ayat dan perenggan membawa makna yang jelas dan tidak mengelirukan serta selaras dengan objektif penulisan. Kiranya segala aspek dari perkataan, perenggan, ayat kita kena membawa makna yang jelas dan tidak mengelirukan lah. Contoh, cakap pasal bahasa Melayu tiba-tiba kita pergi tentang perubatan ke sains ke, tak kena dengan topik. Jadi ini antara penjelasannya, iaitu sejauh mana idea yang dikemukakan konsisten dan tidak lari dari topik yang ingin dibincangkan. Macam saya cakap tadi, kita buat wacana pasal bahasa Melayu, lepas tu kita tiba cakap pasal perubatan, sains, tak kena. Yang kedua, artikel membina kerangka yang jelas. Maksudnya dari pendahuluan, isi pertama, isi kedua sampai penutup jelas, dia tak berterabur. Yang ketiga ialah idea utama disambung secara logik. Maksudnya dari setiap perenggan itu ada kesinambungan dia tak banyak bercanggah. Yang keempat, tidak banyak percanggahan maklumat yang berlaku. Macam saya cakap dekat awal tadi lah. Dan yang terakhir ialah berlaku kesinambungan antara perenggan wacana tersebut. Berdasarkan artikel yang kumpulan kami pilih, iaitu berkenaan dengan tajuk bulan bahasa kebangsaan. Ini adalah antara contoh ayatnya. Jadi yang saya highlight merah ni perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Yang saya highlight kuning ni, ketetapan undang-undang ini meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi yang wajib digunakan dalam urusan pemerintahan, pentadbiran dan sistem pendidikan. Ayat ini jelas, padat dan menyampaikan makna yang utuh kerana ia menegaskan kedudukan bahasa Melayu dengan rujukan undang-undang. Dekat awal ni kita mention pasal perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Lepas tu kita bagi tahu pula kedudukan bahasa Melayu ni yang digunakan, macam digunakan kat usaha pemerintahan, pentadbiran dan sistem pendidikan. Yang kedua, tidak membawa makna yang kabur. Jelas, kita bagi tahu pasal bahasa Melayu ni apa fungsi dia. Dan yang terakhir, ayat ini membawa makna yang jelas, iaitu memberitahu kedudukan bahasa Melayu berdasarkan perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya kita ke keutuhan leksikal. Apakah itu keutuhan leksikal? Keutuhan leksikal ni dalam penulisan akademik merujuk kepada penggunaan perkataan yang tepat sesuai dan konsisten mengikut bidang kajian. Ia memastikan tulisan bersifat ilmiah, jelas dan tidak menimbulkan kekeliruan. Macam saya sebut dekat awal tadi berkenaan dengan kajian. Contoh, kita buat wacana bahasa Melayu, lepas tu tiba kita letak pasal istilah-istilah sains, perubatan, tak kena. Dia akan membuatkan pembaca tu keliru lah. Apa sahaja tiba dekat dalam wacana bahasa Melayu ada cakap pasal perubatan, cakap pasal farmasi, selah apa dan semuanya kan. Jadi antara penjelasannya, istilah yang digunakan adalah formal dan sesuai dengan konteks wacana bahasa Melayu dan tata bahasa rasmi. Dekat macam artikel yang kami pilih ni dari laman web Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi semua penggunaan ayat, perkataan semua tu mengikut mengikut tata bahasa rasmi dan formal. Jadi dekat elak menggunakan bahasa pasar dan selangor. Dalam artikel tu tak ada penggunaan bahasa pasar dan selangor lah, kerana ia merupakan sebuah wacana rasmi. Yang kedua, pemilihan ayat menunjukkan penggunaan variasi leksikal yang baik.
Yang ketiga, penggunaan istilah teknikal yang tepat. Macam saya cakap tadi, kalau cakap pasal bahasa Melayu, tiba dalam jurnal atau wacana kita tu letak pasal matematik ke apa kan. Dan yang terakhir sekali, kejelasan makna itu setiap perkataan membawa makna yang betul mengikut konteks kajian. Okey, kita lihat pada contoh ayat dari perenggan saya petik dari artikel tersebutlah. Yang saya highlight ini ayatnya, bahasa adalah jiwa bangsa kerana menjadi penentu identiti sesebuah masyarakat. Ayat ni dipetik dari perenggan yang keempat. Jadi dalam ayat ni, dia mempunyai perkataan yang konsisten kerana semua kata berada dalam medan makna yang sama. Yang kedua, menggunakan laras rasmi dan ilmiah dan tiada sebarang penggunaan unsur tidak formal. Contohnya penggunaan laras rasmi dan ilmiah ni, tengok, bahasa adalah jiwa bangsa kerana menjadi penentu identiti sesebuah masyarakat. Nampak ada kat sini, ayat ni tak macam ayat kampung. Ayat yang orang kata, kalau buat ayat guna luar Kelantan contohnya, tak macam tu. Ayat ni menggunakan laras rasmi dan ada unsur ilmiah jugalah. Dan yang ketiga, mempunyai makna yang jelas dan tepat kerana frasa penentu identiti menggambarkan fungsi bahasa dengan jelas. Dan yang terakhir, metafora yang berkesan kerana penggunaan jiwa bangsa ni menambah keindahan makna tanpa menjejaskan makna yang asal. Kiranya jiwa bangsa ni ditambahlah supaya bahasa kita lebih cantik, lebih sedap didengar. Bila pembaca baca kita punya bacaan ni, dia akan rasa terpegun. Seterusnya kita akan melihat kepada penulisan secara objektif. Penulisan secara objektif ni merupakan sejauh mana tulisan memaparkan fakta, mengelakkan prasangka atau subjektiviti yang tidak disokong dan mengekalkan nada yang wajar untuk wacana rasmi. Dalam sesebuah penulisan, jurnal atau wacana dan sebagainya, kita kena ada objektif supaya perjalanan ataupun penulisan kita tu berjalan dengan lancar lah. Kalau kita tak ada objektif, mungkin kita punya wacana, jurnal mungkin akan bertergabur, tak mengikut apa yang dimahukan dan sebagainya. Okey, dekat semua poin ni, ia berkaitan ataupun berdasarkan artikel yang kami pilih. Okey, artikel ada menyebut tentang fakta undang-undang, iaitu berkenaan dengan perkara 152 Perlembagaan Persekutuan telah meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebahasaan. Fakta ini memberikan asas yang objektif. Yang kedua, penulis ada menyebut institusi dan kerjasama secara spesifik. Yang ketiga, nada keseluruhan artikel adalah mempromosikan sambutan bulan bahasa kebahasaan melalui fakta dan justifikasi wajar, bukan melalui seruan emosi semata-mata. Kiranya tujuan wacana ini diterbitkan supaya sambutan bulan bahasa kebahasaan ini dapat dimeriahkan lagi. Sebab tu penulis ni terbitkan artikel sebab dia nak promosikan sambutan bulan bahasa kebahasaan, bukan sebab dimarah ke apa kan, sebab tak ada sambutan, tapi untuk tujuan menyedarkan. Yang terakhir, artikel mengajak pembaca untuk sedar, bukan memaksa. Gaya memupuk, menggalakkan dan menjadi wahana menunjukkan usaha penulisan yang bersifat persuasi melalui informasi, bukan propaganda besar. Kiranya, macam saya cakap tadi, penulis ni nak kita sedar yang bahawa kita perlu sama-sama meraihkan sambutan bulan kebahasaan. Dia tak paksa, tapi dia nak kita sedar. Itu orang kata apa? Poin yang utama dalam wacana ini. Jadi kita ke contoh ayat daripada artikel yang kami petik ni. Ayat yang saya highlight ini iaitu perkara 152 Perlembagaan Persekutuan telah meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebahasaan. Dari perenggan ke-1, ayat ini menunjukkan objektiviti fakta yang berpaksikan perundangan sebenar, bukan pandangan peribadi. Kiranya apa yang diambil ni adalah daripada sumber yang sahih, benda yang memang betul-betul ada termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan tu, bukan dia reka sendiri dia punya undang-undang ni. Yang kedua, bukti konkret ini menunjukkan keutuhan hujah seluruh artikel. Jadi dengan diletakkan undang-undang ni, menyebabkan artikel dia ni menjadi valid, dalam bahasa Inggeris ni menjadi valid, dan pembaca tak akan rasa ragu-ragu dengan fakta yang diberikan kerana ia berdasarkan undang-undang. Jadi itu sahaja daripada saya serahkan kepada saudara Azim untuk menerangkan berkenaan dengan tajuk topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Aziz bin Abdul Aziz daripada PMP 1. Hari ini saya akan membentangkan mengenai keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal bermaksud kesempurnaan dan ketepatan struktur tata bahasa dalam ayat atau wacana.
Abdullah Yusuf 2009 menjelaskan bahawa makna gramatikal ialah bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal seperti pengimbuhan, penggandaan dan pemajumukan. Manakala Faridah Nazir et al. 2014 menjelaskan keutuhan gramatikal merupakan hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Menurut Faridah Nazir et al., terdapat 4 jenis keutuhan gramatikal dalam sesuatu wacana yang terdiri daripada antaranya ialah penanda rujukan. Penanda rujukan ialah kata ganti nama diri orang dan ganti nama tunjuk. Penggunaan penanda rujukan dalam wacana yang mempunyai ciri keutuhan gramatikal adalah menggunakan kata ganti nama orang seperti saya, dia, kamu dan mereka, serta kata ganti nama tunjuk seperti itu dan ini. Sambung. Dah. Baiklah, ini merupakan contoh perenggan ketiga, baris ketiga dalam artikel penanda rujukan. Dalam teks frasa, peranan DBP menunjukkan keutuhan rujukan nominal, iaitu singkatan DBP merujuk kembali kepada entiti yang telah diperkenalkan sepenuhnya sebelum ini, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka, bagi memastikan kelancaran teks tanpa perlu mengulang nama penuhnya. Hal ini bermaksud kita akan membuat singkatan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka menjadi DBP. Baiklah, seterusnya ialah penanda penghubung. Penanda penghubung berfungsi untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat. Penanda penghubung digunakan untuk menyatakan pelbagai jenis hubungan. Sebagai contoh, penanda penghubung di samping itu pada perenggan keempat baris pertama. Di samping itu digunakan sebagai penanda penghubung yang berfungsi menambah atau memperkenalkan matlamat baharu bagi BBK yang melengkapkan maklumat yang telah diperincikan dalam perenggan sebelumnya. Selain daripada di samping itu, kita boleh juga menggunakan selain itu, selepas itu dan lain-lain. Baiklah, seterusnya ialah penanda penggantian. Penanda penggantian ialah proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur dalam ayat lain. Penanda penggantian merupakan proses menggantikan perkataan atau frasa dengan kata nama, kata kerja atau klausa yang lain. Seterusnya ialah penanda elipsis. Elipsis ialah unsur penyelapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat seterusnya. Elipsis digunakan dengan menggugurkan perkataan atau frasa yang telah diketahui oleh pembaca. Penyelapan berlaku apabila sesuatu perkataan atau rangkai kata dihapuskan dengan tujuan untuk mengelakkan pengulangan sesuatu maklumat dengan ayat yang sama. Baiklah, selanjutnya kita akan menghuraikan topik yang kedua, iaitu kejelasan dalam penulisan. Kejelasan dalam penulisan merujuk kepada kualiti sesuatu teks yang mudah difahami dan tepat maknanya, tanpa menimbulkan sebarang kekaburan atau salah tafsir kepada pembaca. Kejelasan adalah salah satu aspek terpenting dalam penulisan yang berkesan, terutamanya dalam konteks akademik dan form. Lacak. Baiklah, yang pertama tak nak mana lagi. Tak, antaranya. Nah. Baiklah, antaranya ialah perkembangan idea secara logik, koheren dan kohesif. Tak sama, mula. Bodoh gitu. Letak ke belakang boleh. Betul. Keluarkan. Baiklah, antaranya ialah perkembangan idea secara logik, iaitu koheren dan kohesif.
Pembaca boleh menilai perkembangan idea secara logik dalam sebuah penulisan akademik melalui ciri koheren dan kohesif. Bagaimana pembaca mengetahui bahawa wujud koheren dan kohesif dalam penulisan yang dibaca? Baiklah. Yang pertama iaitu koheren dalam penulisan akademik. Koheren dalam penulisan akademik bersifat subjektif dan perlu dilihat secara menyeluruh. Secara mudahnya, pembaca dapat mengenal pasti penulisan itu mempunyai tahap kejelasan yang baik melalui koheren dalam penulisan. Kalau contohnya dalam artikel tersebut, pada peringkat ke-9, masuk dalam sikit, tak nampak. Payah mas ni. Tak nampak. Okey. Baiklah. Antara contohnya iaitu pada peringkat ke-9 dalam artikel koheren, pengenalan entiti utama dan mandat umum kepada khusus. Teks dimulai dengan memperkenalkan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP sebagai pelopor dan tunjang yang memainkan peranan penting dalam merancang serta menyelaraskan program Bulan Bahasa Kebangsaan DBK. Ini secara efektif menetapkan pihak berkuasa dan konteks pelaksanaan program. Ini dapat dilihatkan di dalam teks ini, iaitu penting sebagai medium penyatuan pelbagai kaum yang perlu dihayati. Artikel itu menegaskan asas perundangan tonggak utama. Perkembangan logik seterusnya adalah dengan menegaskan kedudukan bahasa Melayu di bawah perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Penegasan ini berfungsi sebagai asas perundangan yang tidak dapat dipertikaikan, mengukuhkan penggunaan bahasa dalam urusan rasmi, pentadbiran dan sistem pendidikan. Matlamat kebangsaan dan entiti kemudian tumpuan dialihkan daripada aspek undang-undang kepada matlamat BBK yang lebih mendalam, iaitu usaha untuk memperkukuh jati diri dan citra bangsa Malaysia. Peralihan ini dengan jelas menghubungkan program tersebut dengan pembinaan identiti dan maruah negara. Sebagai contoh, Ali suka bermain bola, Adam suka bermain bola. Jadi kita akan menggunakan penanda elipsis yang akan menjadi Ali dan Adam suka bermain bola. Baiklah, selanjutnya ialah huraian fungsi sosial, mekanisme perpaduan. Idea diperkembangkan lagi dengan menjelaskan terperinci mengenai fungsi bahasa Melayu sebagai medium penyatuan dan wadah pemikiran negara, lingua franca. Fungsi ini penting sebagai mekanisme sosial untuk membolehkan interaksi lancar sekaligus menjamin kestabilan dalam konteks masyarakat berbilang kaum. Akhirnya, kesimpulan impak menyeluruh kesan akhir iaitu perbincangan dimuktamadkan dengan merumuskan impak positif daripada penggunaan bahasa Melayu yang seragam, iaitu keupayaannya untuk menumbuhkan semangat toleransi, muhibah dan patriotik. Kesan ini secara keseluruhan mengukuhkan identiti kedaulatan negara di peringkat global. Hal ini dapat dilihat di dalam artikel pada peringkat pertama, iaitu apresiasi bersama terhadap bahasa Melayu inilah yang mendorong semangat toleransi dan muhibah sehingga berupaya mengukuhkan semangat patriotik di segenap lapisan masyarakat. Baiklah, yang kedua iaitu kohesif dalam penulisan akademik. Kohesif dalam penulisan akademik merujuk kepada kesatuan bentuk atau pertautan tata bahasa antara unsur-unsur linguistik, perkataan, frasa, ayat dan perenggan di dalam sesebuah teks. Ringkasnya, kohesif adalah cara penulis menggunakan penanda bahasa untuk mengikat semua bahagian teks menjadi satu kesatuan yang padu dan lancar. Kohesif adalah salah satu daripada dua ciri utama yang mesti ada dalam wacana yang utuh bersama-sama dengan koheren. Sebagai contoh, di dalam peringkat ke-10 baris ketiga dalam artikel,
Penggunaan tanda baca yang betul sebagai contohnya iaitu tanda koma. Semua pihak koma iaitu sektor utama koma, sektor swasta. Koma digunakan untuk memisahkan klausa keterangan seperti klausa relatif atau klausa yang panjang. Di dalam ayat utama membantu membaca memahami hubungan sintaksis. Penggunaan koma yang tepat ini berjaya mengelakkan kekeliruan, membezakan setiap elemen ayat dengan jelas dan menyumbang kepada kohesif, bertautan tata bahasa dan kelancaran teks secara keseluruhan. Seperti koma yang ada di sini. Selain itu juga pada perenggan ke-7 baris ke-4 di dalam artikel penggunaan tanda hubung yang tepat iaitu dan. Kata hubung dan berfungsi sebagai penghubung tambahan yang menyatukan unsur-unsur yang setara seperti dalam teks itu etnik dan budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya kita beralih kepada keutuhan fonologi. Fonologi kebiasaannya membawa maksud bunyi ataupun sebutan. Okey. Fonologi adalah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Yang kedua, Kamus Dewan 2007 memberi maksud keutuhan sebagai perihal tentang sifat atau keadaan utuh, kebulatan atau kesempurnaan. Seterusnya, maksud keutuhan fonologi adalah keutuhan fonologi yang terdapat dalam suatu wacana lisan dapat dilihat dari segi hentian suara, nada dan intonasi suara. Faridah Nazir et al. 2014. Maksudnya apabila seorang itu buat wacana dalam lisan, keutuhan fonologi dapat dilihat dari ekspresi muka, nada suara dan hentian suara. Seterusnya, dalam wacana tulisan pula, keutuhan fonologi dapat dilihat dari segi tanda baca seperti nokta, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Dalam wacana tulisan, kita dapat melihat keutuhan fonologi daripada nokta, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Maksudnya, bila adanya koma, keutuhan fonologi dapat dilihat dari segi hentian. Okay, seterusnya kita balik pada contoh keutuhan fonologi dalam wacana tulisan. Sebagai contoh di sini, matlamatnya bukan hanya penggunaan tata bahasa koma. Koma di sini digunakan untuk memisahkan idea yang berlawanan atau penekanan yang berbeza. Maksudnya untuk menambahkan isi yang ada di dalam sesuatu wacana. Yang kedua pula, dengan berbagai program yang diatur koma, iaitu daripada seminar akademik yang melibatkan golongan profesional hingga ke pertandingan puisi dan pantun yang menarik minat belajar. Koma yang di sini pula digunakan untuk memisahkan frasa keterangan dengan klausa utama. Maksudnya untuk menerangkan isi utama, untuk memisahkan isi dengan huraian. Seterusnya, pertandingan puisi dan pantun yang menarik minat pelajar, koma di sini digunakan untuk menambah huraian. Maksudnya untuk menjelaskan lagi apa yang ingin dihuraikan dengan melanjutkan huraian di sini. Okey. Seterusnya kita beralih pada wacana bagi penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Yang pertama kita tengok pada bulan bahasa kebangsaan BBK. Singkatan rasmi digunakan dalam wacana tersebut. Seterusnya, agenda taruhan penting negara. Frasa yang digunakan adalah frasa yang tinggi nilainya merujuk kepada kepentingan strategik. Yang seterusnya, perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan ini merujuk terus pada Undang-Undang Ketinggian Negara untuk memberikan justifikasi dan kekuatan hujah. Selanjutnya, bahasa kebangsaan. Penggunaan istilah rasmi mengikut status yang termaktub dalam perlembagaan. Penggunaan bahasa komunikatif yang formal tidak menggunakan selanga
Yang seterusnya tidak menggunakan bahasa ringkas dan ayat sekali tidak menggunakan panggilan yang sesuai. Selanjutnya kita beralih pada penulisan ayat yang jelas. Penulisan ayat yang jelas mempunyai dua perkara yang penting, iaitu ayat topik dan ayat isi. Ayat topik merupakan kenyataan yang umum. Sebagai contohnya, ayat topik yang digunakan adalah tidak secara meluas, iaitu tidak ada huraian. Dan seterusnya, ayat topik adalah idea utama juga dikenali sebagai ayat topik. Yang ketiga, ayat yang menyatakan perkara atau persoalan yang akan dibincangkan dalam suatu perkara. Yang keempat, boleh diletakkan pada posisi tertentu. Seterusnya, ayat isi. Ayat isi berfungsi sebagai menyokong dan memperkukuhkan ayat topik. Dan ini ayat isi adalah sebagai huraian lah, maksudnya contoh mudahnya. Yang seterusnya, hujahan ayat isi perlu mengandungi bukti. Yang seterusnya, bukti boleh digarap menggunakan akronim dan kata singkatan untuk membantu pengolahan penulisan dalam penulisan ayat yang jelas. Jadi selanjutnya kita beralih pada contoh penulisan ayat yang jelas. Yang bergaris biru ini adalah ayat topik, manakala yang bergaris merah adalah ayat isi. Ayat topik di sini adalah, lebih daripada itu, bahasa Melayu adalah lambang jati diri rakyat Malaysia di pesat dunia. Ayat topik di sini ditulis secara umum, iaitu tidak mempunyai sebarang huraian ataupun perkembangan ayat. Ayat isi pula di sini ialah jati diri bangsa merujuk ciri unik dan membezakan kita daripada negara lain, dan bahasa memainkan peranan utama dalam membentuk kepribadian tersebut. Ayat isi di sini menerangkan apa itu jati diri. Jadi akronim yang digunakan di sini adalah apa. Okay, seterusnya, ayat isi yang kedua, dibikin menggalakkan penggunaan bahasa yang berhemah dan baku dalam mencerminkan kekayaan budaya dan kemuliaan tamadun Melayu yang telah diwariskan. Jadi akronim yang digunakan di sini adalah bagaimana dibikin membentuk kepribadian tersebut. Seterusnya, apabila warga negara Malaysia tanpa mengira latar belakang menggunakan bahasa Melayu dengan bangga di mana-mana forum atau bahasa, hal ini bukan sahaja menunjukkan identiti tetapi juga martabat negara. Ayat di sini menunjukkan kesan daripada perkara yang telah dibuat tersebut. Bagi mengakhiri perbincangan kami, secara keseluruhannya, keutuhan wacana dan kejelasan penulisan merupakan dua aspek penting yang memastikan sebuah teks atau penulisan akademik mudah difahami serta mencapai tujuan komunikasi. Keutuhan wacana menekankan kesinambungan idea, kohesi dan koheren antara ayat dan perenggan supaya mesej disampaikan dengan tersusun dan berfokus. Manakala kejelasan penulisan menuntut penggunaan tata bahasa yang tepat, yang betul serta struktur ayat yang jelas agar pembaca tidak keliru. Kesimpulannya, penulis perlu menggabungkan kedua-dua aspek ini bagi menghasilkan penulisan yang bermutu tinggi, mudah dipahami dan